Selalunya memang kalau hari raya pertama memang raya di KL. Oh, memang Kuala Raya Lumpur. di KL dengan Oh. anak-anak. Okey. Sebab anak-anak Tan Sri mereka pun sudah berumah tangga dan ya. anak-anak, dan Tan Sri lebih suka beraya dengan cucu-cucu dulu. Dan okey. kemudian bila kita dah selesai berhari raya, barulah tengah hari lepas tu kita akan balik ke Segamat. Okey. Cuma Dunia hiburan dan politik seringkali dilihat sebagai dua kutub yang berbeza, namun sejarah membuktikan bahawa kedua-duanya mempunyai daya tarikan magnetik yang susah dipisahkan. Fenomena artis wanita memilih ahli politik sebagai pasangan hidup bukanlah sesuatu yang asing di Malaysia. Dari zaman kegemilangan filem klasikal sehingga ke era media sosial hari ini, penyatuan dua dunia ini sering menjadi bualan hangat netizen dan pengamal media. Seringkali perkahwinan sebegini mencetuskan pelbagai spekulasi sama ada ia didasari oleh kestabilan masa depan, pengaruh kuasa atau sekadar pertemuan dua jiwa yang sering berada di bawah surutan lampu glamour. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti wanita yang memilih untuk berkahwin dengan ahli politik. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Datin N. Ngasri. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita orang on the way. Kita tengok UDM yang suami saya jaga di Port Dickson ya. Apa dia tiba-tiba pagi ni dia kata hujan-hujan ada pantun. Macam kat mana? Penyatuan hati antara pelakon popular yang juga bekas bintang cilik iaitu Datin N. Ngasri dengan pasangannya Datuk Muhammad Sumali Ridwan pada 22 Disember 2012 telah membuka lembaran baru yang penuh inspirasi dalam hidupnya. Keputusan N untuk memilih Sumali sebagai teman hidup dilihat bukan saja didasari oleh keserasian pribadi, malah ia turut mempengaruhi hala tuju kejayanya apabila beliau mula bergiat aktif menyokong aktiviti kemasyarakatan dan politik di sisi suaminya. Keharmonian rumah tangga dibina selama lebih sedekad ini membuktikan bahawa perbezaan latar belakang antara dunia hiburan dan politik bukanlah penghalang untuk mencapai kebahagiaan yang berpanjangan. Dari segi kerjaya politik, Datuk Muhammad Sumali Ridwan merupakan seorang figura yang berpengaruh dalam organisasi UMNO dan pernah memegang jawatan sebagai Setiausaha Kerja Pemuda UMNO Malaysia serta Ketua UMNO bahagian Bukit Bintang. Selain aktif dalam arena politik, beliau juga memegang peranan penting dalam bidang sukan sebagai Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia iaitu PSM dan baru-baru ini telah mengekalkan jawatan tersebut untuk penggal 2025 sehingga 2028. Penglibatan beliau yang meluas dalam tadbir urus organisasi telah menjadi tunjang utama yang menyokong pelibatan N. Ngasri sendiri dalam arena politik tanah air. 5. Datin Sri Nur Sheila Kamaruddin. Biarpun kau tak pedulikanku lagi, aku harus teruskan hidupku ini. Walaupun lukaku semakin parah, biarlah ku hadapi sendiri. Sudah nasibku ini. Nur Sheila merupakan seorang penyanyi yang pernah muncul sekitar awal tahun 2000. Datin Sri Nur Sheila Kamaruddin mencuri tumpuan ramai apabila memilih untuk membina mahligai sebagai isteri kedua kepada Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Keputusan untuk hidup berpoligami ini dilakukan dengan penuh tertib di mana Sheila mengakui tujuannya merahsiakan identiti suami pada awal perkahwinan adalah demi menjaga hati isteri pertama serta menghormati privasi keluarga besar mereka. Suami Datuk Seri Muhammad Rizwan merupakan seorang tokoh politik yang dikenali kerana pernah memegang jawatan penting sebagai Menteri Pembangunan Usahawan serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu tugas-tugas khas dan merupakan bekas ahli Parlimen Alor Gajah. Perkahwinan mereka pada tahun 2011 sering dilabel antara yang paling ikonik dalam sejarah hiburan tanah air kerana kemewahannya yang dianggarkan mencecah 15 juta ringgit. Walaupun majlis tersebut berlangsung dengan gilang gemilang termasuk pemberian hantaran berupa banglo dan kereta mewah, kelibat pengantin lelaki tetap menjadi misteri apabila Sheila bersanding sendirian di atas pelamin tanpa kehadiran suami di sisi untuk sesi fotografi media. Langkah drastik ini diambil bagi memastikan keharmonian rumah tangga tetap terpelihara, membuktikan kesanggupan Sheila untuk berada di belakang tabir demi menjaga martabat dan perasaan pihak isteri pertama. 4. Puan Sri Normala Samsudin. Benih daripada? Benda yang beli daripada bentuk. Faham? Tapi ambil di bahan lah, ambil. Alhamdulillah. Semua bawa dengan kereta mai semua. Dia baja dia? Baja yang ikut sini lah.
Tapi Puan Sri Normala Samsudin yang sering digelar wanita Melayu terakhir mencuri tumpuan ramai apabila memilih untuk menamatkan zaman jandanya dengan berkahwin dengan Tan Sri Azmi Khalid pada Oktober 2005. Perkahwinan ini menarik perhatian kerana Normala merupakan ikon penyiaran terkenal melalui program Nona, manakala suaminya adalah seorang tokoh politik berpengaruh. Selepas berkahwin, beliau memilih untuk mengurangkan aktiviti seni dan lebih banyak menghabiskan masa menetap di Perlis bagi menumpukan perhatian sepenuhnya kepada tanggungjawab sebagai isteri dan menguruskan rumah tangga. Tan Sri Azmi Khalid merupakan seorang ahli politik veteran daripada Parti UMNO yang pernah menjawat pelbagai jawatan penting dalam Kabinet Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri serta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Selain jawatan menteri, beliau juga merupakan bekas ahli Parlimen Padang Besar di Perlis selama beberapa penggal dan pernah mempengurusikan jawatan kuasa kira-kira wang negara iaitu PSC. 3. Datin Sri Sharifah Haslinda. Okey, sebenarnya salah satu sebab bukan tak nak muncul, tapi anak saya dah 5. Yang pertama dah masih belajar di college, yang kedua, ketiga, keempat masih sekolah rendah dan sekolah kindergarten. Datin Sri Sharifah Haslinda atau lebih dikenali sebagai Lin Al-Khairat merupakan pelakon di era 90-an sebelum beliau memilih untuk memperlahankan kerjaya seninya selepas berkahwin dengan Datuk Sri Rizal American Naina American. Perkahwinan mereka pernah menjadi perhatian umum apabila Lin memfailkan permohonan cerai pada tahun 2015, namun beliau kemudiannya menarik balik permohonan tersebut demi menyelamatkan rumah tangga dan keharmonian keluarga. Sejak itu, Lin lebih banyak menumpukan perhatian kepada urusan rumah tangga dan menyokong kerjaya politik suaminya di belakang tabir. Datuk Seri Rizal American Naina American merupakan tokoh politik berpengaruh dari UMNO yang kini memegang jawatan sebagai pengurusi Madrid iaitu Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, dan dalam kerjaya politiknya, beliau mempunyai pengalaman luas di peringkat persekutuan termasuk pernah berkhidmat sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Menteri Belia dan Sukan serta Timbalan Menteri Luar Negeri. Selain itu, beliau juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bertam di Pulau Pinang dan merupakan bekas ahli Parlimen Kepala Batas selama 2 penggal. 2. Datin Sri Umi Aida. Aidilfitri. Tahun sudah saya beraya bersama family. Tapi tahun ni bersama family juga. Cuma tambah lagi satu bilangan, suami saya ada. Sebelum raya tu saya... Pelakon handalan Datin Sri Umi Aida menamatkan zaman bujangnya apabila memilih untuk berkahwin dengan usahawan dan tokoh politik iaitu Datuk Sri Khairuddin bin Abu Hassan pada 14 Mac 2010. Majlis pernikahan mereka yang berlangsung dengan penuh hibah dan syahdu di Masjidil Haram Mekah telah menarik perhatian ramai kerana diadakan di Tanah Suci sebelum diikuti dengan majlis resepsi gilang gemilang di Malaysia. Walaupun Umi merupakan bintang besar dalam dunia seni, beliau mengakui pada awalnya memilih untuk bercinta selepas bernikah dan sejak itu beliau sentiasa menjadi penyokong setia suaminya dalam mengharungi pelbagai cabaran hidup termasuk isu-isu politik yang mencabar. Datuk Sri Khairuddin Abu Bakar merupakan seorang aktivis politik yang cukup lantang dan pernah memegang beberapa jawatan penting dalam parti-parti politik. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Parti Pejuang Tanah Air, Wilayah Persekutuan serta Ahli Majlis Eksekutif Pusat parti tersebut sebelum meletak jawatan pada hujung tahun 2022. Terbaru pada Disember 2025, beliau dilaporkan telah menyertai Parti PAS di Melaka bersama beberapa individu lain. Beliau juga dikenali sebagai penyokong kuat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pernah bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 bagi kerusi Parlimen Titi Wangsa. 1. Datin Sri Zizi Izzat. Put here. Try to be naughty. Listen to mommy, okay? But he always listens to his mommy. Sit properly. Don't like that. Like Okay, bye-bye, Daddy. yeah. Pelakon popular Datin Sri Zizi Izzat memilih untuk membina kehidupan berpoligami apabila berkahwin dengan Datuk Sri Bong Mohtaradin pada Disember 2009. Perkahwinan ini pernah mencetuskan kontroversi besar kerana dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah Syariah yang menyebabkan pasangan ini didenda dan Bong Mohtar dijatuhi hukuman penjara sebulan sebelum dibebaskan dengan ikat jamin. Sepanjang 16 tahun perkahwinan, Zizi sering berkongsi kebahagiaan mereka membesarkan anak-anak dan menyifatkan suaminya sebagai seorang yang sangat pemurah dan penyayang. Datuk Sri Bong Mohtaradin merupakan seorang tokoh politik veteran yang sangat berpengaruh dari Sabah dan merupakan ahli Parlimen Kinabatangan selama 6 penggal. Beliau pernah menjawat jawatan tinggi sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah serta Menteri Kerja Raya Sabah sebelum digugurkan daripada Kabinet Negeri pada awal tahun 2023. Beliau juga memegang jawatan sebagai Ketua UMNO Sabah dan Pengerusi Barisan Nasional Sabah. Negara dikejutkan dengan berita pemergian Allahyarham Datuk Sri Bong Mohtar pada 5 Disember 2025 yang meninggalkan
meninggalkan legasi besar dalam landscape politik tanah air. Apakah pendapat anda tentang 6 selebriti wanita yang memilih ahli politik sebagai pasangan hidup? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.